Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia walau di mana juga anda berada, kerana pastinya penonton kita bukan hanya terbatas kepada yang menyaksikan rancangan ini secara langsung di televisyen, bahkan juga pasti yang mungkin mengambil kesempatan untuk menonton di Berita RTM, laman Facebook kami. Boleh nanti berkongsi pandangan apabila kita memberikan sorotan tentang tema bagi sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini 31 Ogos, iaitu Malaysia Prihatin, dengan suluhan yang lebih spesifik kepada aspek kesepaduan di antara pemimpin dan rakyat. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar menemani anda untuk 59 minit berbaki, dan dua tetamu yang kami bawakan secara dalam talian. Yang pertama adalah Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM, dan tetamu yang kedua Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik KITA UKM. Assalamualaikum Prof berdua, apa khabar? Selamat Hari Merdeka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Ini mesej awal ke berpakat sedondon walaupun jauh? Tak ada ya. Itu mungkin gambarannya great minds think alike. Terima kasih kepada Prof berdua dan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada kedua-duanya. Bukan orang asing di dalam media massa pastinya, tetapi apabila kita membicarakan tentang Malaysia Prihatin dan bagaimana nak mengaitkan di antara hubung kait kesepaduan pemimpin dan rakyat, itu mungkin yang boleh kita berikan suluhannya secara lebih mendalam. Saya mengajak kepada penonton yang ingin memberikan komentar memanfaatkan Facebook Berita RTM. Jadi kesempatan nanti insya-Allah akan kita cuplik beberapa pandangan. Kerelevanan Malaysia Prihatin dalam senario hari ini, kepada Prof Aziz dulu saya mulakan. Bila tema itu adalah merupakan digunakan semula, pernah digunakan sebelum ini. Tapi bila kita bercakap soal Malaysia Prihatin dalam kerangka sambutan Hari Kemerdekaan hari ini, apa yang boleh Prof Aziz suluhkan? Ya, saya rasa pertamanya saya nak mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada Malaysia keseluruhannya yang ke-64 kali ini. Dan kalau kita lihat tema Malaysia Prihatin itu tema yang digunakan untuk sambutan kemerdekaan kali ini adalah kerana inilah masa sebenarnya rakyat Malaysia kena harus bersama dalam usaha untuk menangani apa saja cabaranlah yang dihadapi oleh negara. Walaupun kita bercakap tentang kemerdekaan selalu kita kaitkan dengan penjajahan dan sebagainya, tapi realiti sebenar kita ni, walaupun cabaran ataupun ancaman terhadap penjajahan tu sentiasa akan ada, tapi cabaran yang paling besar yang kita hadapi sekarang ni adalah cabaran yang kita harus berhadapan dengan survival ataupun kesinambungan ataupun kelangsungan negara kita, oleh kerana cabaran yang kita hadapi sekarang ni mahal lebih besar sebenarnya, itu cabaran yang ada kaitan dengan COVID-19, kesihatan, ada kaitan dengan ada kaitan dengan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini, dan juga cabaran krisis politik ada. Dan kita harapkan kita dapat mengharungi cabaran yang pertama, yang ketiga tadi lah, krisis politik. Dan cabaran yang seterusnya kita hadapi sekarang ini harus secara bersama adalah cabaran yang berkaitan dengan ekonomi dan juga COVID-19. Dan kenapa prihatin itu prihatin ini bukan hanya merujuk pada hanya pihak pemerintah yang prihatin terhadap rakyat, tapi juga melihat bahawa rakyat juga harus prihatin secara bersama, kesepaduan, kesepakatan untuk mengharungi cabaran-cabaran ini secara bersama. Kerana kalau kita gagal mengharungi cabaran ini, khususnya saya rasa cabaran yang besar adalah ekonomi, sebab itu cabaran yang menentukan hala tuju dan masa depan kita pada masa akan datang. Sekiranya cabaran vaksin kita dapat atasi insya-Allah lah dalam masa terdekat ataupun pada awal tahun depan atau tahun depan, kerana kesihatan sekarang nampak ada tanda-tanda positif. Tapi ekonomi masih lagi bergantung pada kemampuan kita sebenarnya untuk bersama-sama kerajaan bersepadu untuk mengharungi cabaran untuk membuka pasaran, menggalakkan pelaburan asing datang ke negara kita, dan juga meneruskan pelaburan domestik misalnya. Jadi ada banyak perkara sebenarnya kita boleh bincang dalam konteks Malaysia Prihatin, tapi yang paling penting adalah sama-sama pemimpin dan rakyat bekerjasama untuk maju ke hadapan dan meneruskan kesinambungan negara sebagai negara kita yang kita cintai ini.
Prof Kartini, bila kita bercakap soal prihatin ini dalam konteks sebahagiannya telah pun disebut oleh Prof Aziz tadi, kita berdepan dengan pandemik ini, kita berdepan dengan kemelut politik, juga kita ada krisis berkait tentang pendidikan kerana ada hujah menyatakan bahawa kita mewarisi lost generation apabila pendidikan sangat-sangat terbatas, dan ada juga mengatakan ini krisis perlembagaan yang baru saja harapnya usai. Kita belum tentu lagi hujung pangkalnya menjelang pembukaan parlimen nanti. Jadi kalau kita ingin menghuraikan soal prihatin itu, ramai yang menganggap bahawa prihatin ini mungkin weightage-nya, pemberatnya lebih besar di atas bahu pemimpin. Kerana dalam realiti pada hari ini, orang menganggap bahawa rakyat hanya observers, hanya pemerhati kepada krisis yang sedang berlaku ini. Apakah pandangan itu benar? Kalau tidak benar, bagaimana boleh kita betulkan weightage di antara kesepaduan keprihatinan pemimpin dan rakyat itu? Prof Kartini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira bila nak bercerita pasal prihatin, saya lontarkan pantun dahulu sebagai pembukaan. 64 tahun kita merdeka, teguh negara, asasnya keluarga. Prihatin Malaysia buat semua, berpadu kita sejahtera bersama. Jadi kalau kita perhatikan kepada baik-baik pantun yang saya lontarkan, bila kita bercerita pasal prihatin, tanggungjawab itu tidak boleh digalas dan diletakkan di bahu kerajaan semata-mata, pemerintah. Walaupun hakikat politik berperwakilan, demokrasi berperwakilan, kita dah serahkan mandat melalui undi kepada wakil rakyat. Kita mahu mereka yang sebenarnya menggalas tanggungjawab, menjamin keselamatan, memberi jaminan kehidupan dan kesejahteraan. Tapi namun begitu, bila kita berdepan dengan COVID-19, oleh kerana virus ini tidak mengenal siapa anda, pemimpin ke, umur ke, tanpa mengira tua muda, bangsa, agama. Oleh kerana virus ini tidak mengenal persoalan identiti, maka kita perlu bersama dalam masuk prihatin itu ialah kebersamaan untuk menggalas tanggungjawab untuk menang melawan COVID-19. Dia tidak boleh meletakkan tanggungjawab itu semata-mata di bahu pemimpin sahaja. Kerana kegagalan rakyat untuk patuh kepada SOP misalnya, kerana kesan dan akibatnya kembali kepada rakyat. Dan saya kira masa ini bukanlah masa untuk menunding jari pada siapa yang bersalah, tapi bagaimana kita nak moving forward, bergerak ke hadapan dengan lebih optimis, supaya pelan pemulihan negara yang bersifat serampang dua mata, itu mengurus krisis kesihatan dan juga mengurus krisis ekonomi boleh digerakkan secara sederap dan bersama. Kalau kita nak letak semua pada kerajaan, di mana fungsi sektor korporat yang telah mengaut banyak keuntungan, bagaimana mereka boleh berfungsi untuk membantu masyarakat, kita boleh persoalkan. Begitu juga dengan NGO, dengan semangat dan aktivis masyarakatnya demi untuk rakyat. Jadi perkara ini kita boleh gerakkan secara sederap dengan mengenal pasti fungsi-fungsi aktor-aktor yang ada dalam masyarakat untuk digembelingkan tenaga bagi memastikan usaha untuk menang melawan COVID-19 ini melibatkan semua secara inklusif. Ya. Okey. Prof tadi memulakan dengan pantun. Kalau itu saya anggap sebagai berjual, saya nak beli, boleh? Dan ini memberikan tekanan kepada Prof Aziz jugalah selepas ini kan. Tadi dia menjual pantun, saya membelilah. Prihatin Malaysia buat semua, sejahtera rakyat terbela nasib, pemimpin dan rakyat berpadu bersama, mendahulukan yang utama, mengikut tertib. Jadi itu memberikan tekanan kepada Prof Aziz lah untuk membeli. Ini sudah main berbalah pantun kita dalam bicara naratif pada malam ini. Tapi saya sekitar soalan yang sama saya kepada Prof Aziz. Kerana bila kita bercakap soal pemimpin dan rakyat dalam realiti hari ini, dengan tekanan dan juga isu kemelut yang kita hadapi ini, ramai yang menganggap bahawa kemelut ini adalah sebenarnya dalam kalangan pemimpin. Ia kepada rakyat ni hanya observers, pemerhati. Jadi kalau kita bercakap soal keprihatinan ini harus bermula secara top down rather than bottom up, untuk kita memulihkan Malaysia segera keluar daripada kemelut yang ada ini. Di mana betul, di mana salahnya pandangan itu, dan kalau salah bagaimana dapat kita lurus dan betulkan kembali. Prof Aziz, nak menjawab secara berpantun 7-8 rangkap pun boleh. Saya tak prepare lah pula pantun. Okay. Tak menjawab tapi tak apalah, saya jawab teruslah soalan ini. Saya rasa dalam era sekarang ni, kita tak boleh melihat bahawa sebenarnya rakyat
hanya sebagai observer ataupun pemerhati sebab rakyat sebenarnya walaupun mereka memilih pemimpin tapi apa saja perubahan yang berlaku pada kepimpinan dan kerajaan sebagainya rakyat ada tanggungjawab sebenarnya untuk juga responsif kepada apa yang berlaku dan kita kalau kita lihat memang jelas rakyat memainkan peranan yang paling utama. Kalau tengok di sosial media jelas mereka menyatakan pandangan, mengukakan kritikan dan sebagainya. Dan walaupun ada kritikan yang tidak berguna lah, tapi banyak juga kritikan yang konstruktif yang kita boleh ambil pandangannya. Dan saya berani jamin lah kepimpinan yang ada sekarang ni, kerajaan Malaysia 10 ini pun memang mengambil pandangan-pandangan yang dikemuka dalam media sosial untuk mereka merencanakan agenda negara. Jadi sebab mereka tahu contohnya rintihan rakyat tentang apabila berlakunya PKP, pasaran ekonomi kita ditutup, berlakunya lockdown, dan rakyat mengukakan kritikan mereka pada kerajaan, masalah meluahkan perasaan mereka, malah ada yang buat muzik satire yang saya rasa sangat unik dalam konteks Malaysia kadang itu berlaku. Jadi oleh kerana unik tu sebenarnya mencerminkan bahawa rakyat ada perasaan bimbang apa yang berlaku pada kehidupan mereka dan mereka luahkan perasaan itu pada pemerintah dan apabila berlaku krisis politik kita lihat rakyat juga responsif dan menyatakan pandangan tentang isu-isu yang berbangkit. Jadi dalam konteks ini saya tak rasa rakyat hanya sebagai observer tapi rakyat juga menyertai dalam platform yang mereka ada social media atau platform lain untuk menyatakan pandangan dan terlibat sama dalam proses pembuatan keputusan kerajaan. Jadi saya rasa itu yang penting. Itu maksudnya kita sekarang ni dalam konteks pendemokrasian kita sebenarnya jalan sihat. Walaupun orang bimbang tukar kerajaan sebagai kalau saya perhati negara lain lah, negara dunia adalah setahun 2-3 kali tukar kerajaan. Tapi dalam Malaysia ni baru tukar dalam satu penggal dah 3 kali berlaku kerajaan. Sebenarnya sebabkan tak pernah berlaku sebelum ni, jadi itu menyebabkan kita bimbang kadang itu berlaku. Tapi yang realiti ni memang kita nakkan kerajaan yang stabil dan rakyat terus boleh berperanan dengan tanggungjawab mereka untuk check and balance juga seimbang dan imbang pemerintah supaya mereka lebih bertanggungjawab, accountable dengan apa yang mereka lakukan dan dasar itu mencerminkan dasar yang berkira rakyat lah. Bukan dasar yang untuk kepentingan pimpin-pimpin tertentu lah. Jadi balik pada soalan tadi, saya rasa rakyat memang player, pemain juga dalam sistem demokrasi Malaysia untuk memastikan kerajaan itu accountable dan transparent di dalam negara. Bagaimana kita nak meluruskan pandangan itu kalau itu soalan jawapan balas daripada Prof apabila mengatakan bahawa misalnya dalam konteks peralihan pentadbiran eksekutif kita yang mutakhir ini yang terlibat hanya 114 ahli parlimen dan bukan rakyat keseluruhannya, bagaimana itu boleh kita what's your personal response apabila kita bercakap soal weightage dan pemberat pemimpin dan rakyat itu dalam kemelut politik semasa? Prof Aziz. Kalau kita lihat dari segi sebab kita memang sistem yang ada dalam negara itu memang telah dibentuk sebegitu bercorak perwakilan. Jadi dan perwakilan ni mandat selalu kita bincangkan mandat rakyat. Mandat rakyat ni kepada siapa? Memang mandat kalau kita lihat dalam konteks mandat sebelum ni ketika PRU yang lepas diberikan kepada Pakatan Harapan untuk pemerintah. Tapi sebenarnya realiti politik kita mandat itu kita berikan kepada wakil rakyat dan mengikut perlembagaan wakil rakyat yang menentukan kerajaan apa yang nak dibentuk. Biasanya akan mengikut parti politik tapi apa yang berlaku ialah dia boleh berubah atas banyak patuh lah perbalahan dan sebagainya. Jadi itu realiti yang kita lihat baru ini apabila tukar kerajaan Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional pula sekarang bila yang apa berlaku baru-baru ini adalah lebih kepada bukan perubahan kerajaan cuma perubahan kepimpinan dalam kerajaan dan ketua kerajaan itu berubah. So dalam konteks ini saya rasa kerajaan yang sama masih berjalan dan rakyat sebenarnya itu platform yang dibenarkan oleh perlembagaan kita, perlembagaan persekutuan dan juga perlembagaan negeri misalnya. Kita tidak mengambilkan sistem macam di banyak orang kata kenapa contohnya kenapa menteri-menteri tak dilantik daripada kalangan orang akademik, teknokrat misalnya sebab kita sebenarnya boleh melantik tapi sistem kita sebenarnya dibentuk untuk memilih orang-orang yang menjadi wakil rakyat ini daripada kalangan ahli-ahli politik. Kita tidak boleh tiru macam sistem mereka Indonesia yang mana rakyat memilih direct terus kepada
presiden misalnya untuk memerintah negara. Kita tidak ada itu sebab Perdana Menteri bukan dipilih oleh rakyat. Memang dipilih rakyat untuk jadi wakil saja di kawasan, macam contoh Datuk Seri Ismail Sabri. Dia mewakili Parlimen Bera. Jadi rakyat Bera memilih dia. Cuma di kalangan ahli parlimen yang memilih dia sebagai Perdana Menteri. So ini realiti yang saya rasa kena difahami oleh rakyat Malaysia lah. Supaya mereka kalau tak faham ya banyakkan mereka mentah, mengkritik dan sebagainya, tidak puas hati sebagainya. Jadi saya rasa dan kita perkara ini bukan senang nak ubah sebab ini ada sistem yang kita amalkan sejak mereka sampai hari ini. Jadi bila kita faham tentang sistem ini, kita fahamlah realiti bahawa keadaan itu yang menentukan mandat itu bagaimana. Tapi rakyat masih lagi ada peranan yang saya sebutkan awal tadi lah untuk menyatakan pandangan mereka dan sekarang platform tu banyak. Media ada, media sosial dan sebagainya lah. Dia bantu ke arah itu. Ya, Prof Kartini temanya adalah Malaysia Prihatin dan apabila temanya itu pernah digunakan sebelum ini, ia digunakan semula memberikan dua indikasi ataupun gambaran. Yang pertama, pengulangan mungkin kerana keberkesanan ataupun pengulangan kerana episod yang dulu belum beres. Jadi kalau kita bercakap soal Malaysia Prihatin ini, manifestasinya kalau kita nak mengatakan ini sasaran kita dan kita anggap adanya KPI, maka apa manifestasinya kalau kita sudah menganggap bahawa urusan keprihatinan ini sudah beres? Kerana realitinya kita berdepan misalnya episod bendera putih misalnya. Itu digambarkan sebagai inisiatif keprihatinan rakyat tetapi juga dibaca sebagai kegagalan sistem. Jadi soal persepsi ini sentiasa bermain di tengah-tengah pentas kalau tadi Prof Aziz menyebutkan soal media sosial. Jadi bagaimana kita ingin mengatakan bahawa sepatutnya kita sudah membereskan elemen keprihatinan ini ataupun adakah keprihatinan ini merupakan work in progress? Apa manifestasinya kalau kita mengatakan Malaysia ini adalah negara yang prihatin? Tetapi Prof bukan jawab sekarang kerana masanya untuk kita berehat seketika dan kita akan kembali sejurus selepas ini. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun. Saya bangga saya anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan ke-64 tahun. Saya anak Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Terima kasih Malaysia. Kibarkan selalu gemilang. Terima kasih Malaysia. Malaysia Prihatin. Merdeka, merdeka, merdeka. Kumulatif kes COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah lebih 188 juta. Menurut statistik dikeluarkan... Ini satu kisah tentang kerinduan. Sangat nostalgik. Yang terkekang dari norma kebiasaan. Dari waktu tawa persahabatan hingga eratnya erti kekeluargaan. Namun, untuk sekian orang ini jua, kisah penuh dugaan. Dari tangis melawan terus menempuh halangan, hingga kemudian bangkit beroleh keazaman. Ini kisah tentang perjuangan. Meski dibanting takkan tergoncang. Terus marah, terus takluk segala rintangan. Untuk meraih erti senyuman demi menggapai nikmat kebebasan. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat sama-sama menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Sekali lagi, kita menyambut bulan kemerdekaan ini dalam suasana pandemik COVID-19. Berpegang teguh pada amanah dan mandat yang diberikan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti akan meneruskan perjuangan untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK supaya kita dapat mengecapi kehidupan yang lebih baik dalam persekitaran norma baharu. Saya yakin kerjasama dan usaha daripada semua pihak akan memastikan kemenangan kita bersama demi tanah air yang tercinta ini. Selamat Hari Kebangsaan daripada saya dan seluruh
warga Mosti. Ogos, Hari Kebangsaan. Sementara 16 hari bulan September, kita bakal menyambut Hari Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia 16 hari bulan September yang akan datang. Ya, kembali bicara naratif, dua tetamu yang kami bawakan secara langsung pada waktu ini, iaitu Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, UUM, dan juga Profesor Dr. Kartini Abu Talib dari UKM. Sebelum saya sudah pun menggantung satu soalan kepada Prof Kartini tadi, tapi saya bacakan dahulu komentar Kalakati Purba dari Sabah. Kalakati Purba memberikan komentar di Facebook. Katanya Malaysia Prihatin ini sebenarnya memang satu simbol perpaduan dan sefahaman dalam berbagai cabang, bukan hanya berbentuk kebangsaan, kekeluargaan, tapi tercantum dalam semua bidang pendidikan, agama, kesihatan, ekonomi dan banyak lagi. Jadi sebagai kesimpulan, Prihatin ini sebenarnya terlihat, dengar dan tindakan perlu dibuat agar semua dapat nikmati erti sebenar kehidupan pada masa kini. Itu pandangan yang diberikan oleh Kalakati Purba. Saya kembali semula bersama kedua-dua panel dan saya beralih kepada Prof Kartini. Tadi saya gantung satu persoalan kerana tema Malaysia Prihatin ini adalah merupakan suatu pengulangan, dan pengulangan ini sendiri saya sebutkan tadi memberikan dua indikasi, iaitu yang pertamanya mungkin kerana ia berkesan maka ia perlu diteruskan, ataupun yang kedua kerana kita belum graduate daripada episod yang lalu, justru kita masih perlu bermujahadah, perlu terus bermujadalah juga untuk kita memperkemas elemen prihatin ini. Jadi mana satu dalam kacamata Prof sebenarnya bila kita bercakap soal prihatin itu sebagai teras untuk kita semai di dalam episod sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini? Saya berikan ruang ini kepada Prof Kartini. Maaf, saya kena mute dulu. Okey, begini bila kita melihat, saya bersetujulah dengan Tuan Syed bila mengatakan bahawa kabinet yang sedia ada dan tagline Malaysia Prihatin ini adalah dilihat sebagai satu continuity, satu yang kesinambungan kerana banyak perkara yang masih belum selesai. Yang itu memang betul dan kita kukuhkan lagi bila mana Perdana Menteri mengisytiharkan supaya kabinet ini adalah kabinet yang berprestasi tinggi. Maknanya dia meletakkan syarat bila KPI boleh diukur semula dalam tempoh 100 hari. Dan kembali pula kepada persoalan pokok tadi, sama ada continuity ini apakah bukti bahawa kerajaan ini prihatin sesuai dengan maksud Malaysia Prihatin. Dan kalau prihatin, mengapa masih ada bendera putih dan juga gerakan baju hitam? Okey, kalau kita nak susun kembali apa yang telah kerajaan lakukan untuk menunjukkan bahawa betapa prihatinnya kerajaan dalam mengurus krisis berganda ini, ialah kalau kita pergi satu persatu melihat kepada bagaimana pengurusan PKP, PKPD, pengenalan kluster, kepatuhan kepada SOP, kempen yang berterusan, hashtag lah kita lindung kita. Kemudian kita lihat dalam keuangan ada moratorium berfasa, bantuan prihatin, program pemulihan rakyat, vaksin nasional secara percuma. Kalau ini masih lagi dianggap tidak prihatin, saya rasa sukar kerana kita berdepan dengan masalah di mana politik populis itu menguasai minda dan pandangan di luar sana. Apa itu politik populis? Politik di mana menyimpulkan perkara yang kompleks dengan label yang mudah, seperti kerajaan gagal. Rakyat tak makan, kena ada bendera putih. Sedangkan kalau kita turun daripada mukim, daripada daerah, kita boleh nampak bantuan dan tanggungjawab ini dilaksanakan bersama tanpa dipinta. Surau, masjid, rumah ibadah, NGO, semuanya sebenarnya membantu untuk memastikan rakyat yang dalam kesusahan ini dikenal pasti dan bantuan itu sampai. Bila mana menggunakan istilah bendera putih, kerajaan gagal, saya kira itu adalah pandangan politik populis yang sifatnya very destruktif. Dia tidak membina, very destruktif
dan tujuannya adalah untuk menggoncang. Dan kita faham kalau kita rungkaikan kembali apa yang sebenarnya berlaku, seperti mana Prof Aziz dah menyatakan, dalam tempoh yang terdekat 3 kerajaan telah berganti. Ya. Dan keadaan ini kita lihat bermula pada 2018, satu keadaan yang luar biasa, transisi perubahan kepada kerajaan, dan kita nampak dalam tempoh 2 tahun Pakatan Harapan banyak kekakuan pentadbiran yang tidak boleh bergerak. Dan akhirnya tumbang kerana apa? Kerana kelemahan mereka sendiri. Bila mana Tun Mahathir meletakkan jawatan, tak kiralah apa pun komen tentang Sheraton Move, tapi hakikatnya, realitinya ialah Tun M meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ketika itu yang memimpin Pakatan Harapan. Jadi grievances, politik dendam itu saya kira sangat mengakar dan menyebabkan idea politik populis ini bercambah. Dan lebih merunsingkan bila kita tengok dalam Perikatan Nasional juga, ada juga cucukan-cucukan yang bersifat politik populis ini. Kerana itu persoalan kuasa. Kalau itu yang kita nak kata, kita berpadu kita bersatu hati, jangan kuasa menguasai diri. Keselamatan rakyat perlu didahului, barulah undi boleh diberi. Yang ini kita nak kena ingatkan balik kepada MP-MP kita yang sebenarnya dia lupa. Walaupun Sultan telah berkali-kali, baginda yang di-Pertuan Agong berkali-kali menasihatkan supaya hentikan politik. Sehingga kini kita harapkan politik dendam itu tidak berulang. Dan kita mengharapkan saf kepimpinan kita kembali kepada wadah mengutamakan rakyat. Dan kembali prihatin untuk menyelesaikan perkara yang belum selesai. Iaitu Pelan Pemulihan Nasional, dengan serampang 2 mata memastikan pengurusan kelangsungan ekonomi dan krisis kesihatan ini boleh diurus dengan sebaiknya. Dan ianya tidak boleh mengharapkan kerajaan semata-mata. Saya menganggapkan kalaulah kita telah menggunakan keluarga Malaysia, saya mengharapkan satu kerjasama yang kolektif yang bersifat gabungan penggemblengan tenaga antara semua MP tanpa mengira kerajaan dan kepembangkangan. Mereka perlu turun padang dan melihat kawasan masing-masing. Dalam kawasan itu ada pengundi mereka. Itulah sebenarnya tanggungjawab mereka kembali kepada memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengundi mereka itu baik, dalam keadaan baik. Mereka turun padang, melihat apa lagi, mengenal pasti apa lagi bantuan yang diperlukan. Kalau bantuan pendidikan, apakah bentuk bantuan yang perlu disediakan? Kalau makanan, apa lagi MP ini boleh hulurkan? Kalau kita saling menjaga, kalau semua MP boleh turun padang dan bertanggungjawab melihat kawasan dan anak undi masing-masing, maka keadaan akan cepat kita pulih. Kita tak boleh meletakkan hanya di bahu yang digalas oleh kerajaan semata-mata. Oleh itu, kalau kita lihat, kalau ada satu special task force yang memberi ruang kepada ahli pembangkang untuk sama bersama mengusahakan pelan pemulihan negara, kerana pemulihan negara ini besar, dia perlu datang daripada pusat, turun kepada negeri, negeri kepada daerah, daerah kepada mukim dan kampung-kampung, dan melibatkan individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Jadi besar topiknya, walaupun kita nampak ianya mudah. Sebab itu kita tak boleh ambil politik populis. Sebab pemikiran kita harus melihat dia dan mengupasnya ibarat kulit bawang, berlapis-lapis. Dan kita tahu dalam kerajaan kita ini pentadbirannya penuh protokol, prosedur dan peraturan. Yang ini perlu juga dipatuhi. Jadi politik populis yang pertama, kita kena maklumkan pada rakyat untuk menolak pandangan politik populis dan menolak apa jua pandangan yang bersifat destruktif. Tapi mengubah paradigma untuk bersedia secara kolektif kalau menganggap bahawa keprihatinan dan keselamatan rakyat itu yang didahulukan. Tak kiralah MP pembangkang atau kerajaan, mereka kena turun padang, kenal pasti apa lagi yang kurang dan bagaimana bantuan itu boleh dihulurkan. Saya tertarik tadi bila Prof Kartini menyebut satu frasa serentak ataupun senafas kerajaan dan kepembangkangan. Saya tertarik bila istilah kepembangkangan tu agak mouthful untuk disebut, tetapi kalau dia memberikan konotasi yang berbeza, tapi itu bukan berkait tentang topik kita malam ni. Nanti saya akan PM tepilah kata orang tentang kenapa istilah itu digunakan. Beralih kepada Prof Aziz, saya cuba mengaitkan apa yang Prof Kartini nyatakan itu tadi, kerana
kalau kita ingat di dalam pentadbiran yang lalu, bukan kerajaan yang mutakhir ini, di bawah Perikatan Nasional, antara slogannya adalah pendekatannya harus the whole of government approach. Itu istilah yang besar. Kalau sebutan kepembangkangan itu besar, ini lebih besar. The whole of government approach itu menggambarkan tier, menggambarkan lapisan-lapisan daripada pusat kepada negeri, kepada daerah, dan bila tiba kepada daerah dia ada institusi komuniti. Jadi di situlah saya kira kalau kita ingin meletakkan peranan rakyat untuk bersepadu dengan kerajaan. Tetapi menarik apabila Prof Aziz di awal tadi menggambarkan peranan rakyat adalah apabila gejolak dan lantunan rasa mereka itu dilontarkan di media sosial. Media sosial itu meskipun ia merupakan suatu wahana, tetapi ia bukanlah saluran rasmi. Kita juga seringkali bercakap soal kesepaduan ini dalam kerangka inklusif. Ya, dan harus ada suara rakyat itu diterima pakai di dalam pembikinan dasar di peringkat hingga ke akar umbi. Maksud saya soalannya adalah sementelah kerajaan menyatakan the whole of government approach. Itu satu maksud dan juga konotasi yang cukup besar. Di waktu yang sama, rakyat beralih kepada dinding medsos untuk melahirkan kegusaran dan keresahan mereka. Kata orang, pandemik ini bukan menggambarkan ataupun meletakkan kita di dalam kelemahan sistem, tetapi sebaliknya hanya menelanjangkan kelemahan yang sedia ada. Dalam realiti itu, bagaimana kita ingin berubah kali ini? Iltizam kita dengan kerajaan yang baru ini, ia harus benar-benar the whole of government approach. Ianya benar-benar suara rakyat didengari. Di dalam keadaan kita masih dibatasi oleh legasi pentadbiran struktur dan politik populis yang Prof Kartini sebutkan itu tadi. Kalau kita ingin empower rakyat di dalam episod pada kali ini, yang selama hari ini mereka lontarkan di dinding medsos, bagaimana mereka boleh menyalurkan keinginan, harapan mereka itu jika dahulunya mereka tidak didengari? Prof Aziz. Saya rasa mereka didengari. Mungkin kerana polemik yang berlaku dalam politik itu menyebabkan tumpuan itu lebih tertumpu pada isu pemerintah daripada isu rakyat. Jadi dalam konteks ini saya rasa peranan, tadi saya bagi contoh media sosial misalnya. Tapi kita tahu peranan rakyat ni banyak. Ada berperanan sebagai kumpulan pendesak, kumpulan berkepentingan dalam NGO sebagainya. Semua kena gerakan masa ini. Ada bercorak gerakan masyarakat sivil. Jadi ataupun masyarakat madani lah, satu konsep tadi yang kita boleh utarakan. Jadi sekarang ini keterlibatan rakyat tu sangat aktif sebenarnya di Malaysia dalam pelbagai isu. Jadi apabila timbul masalah rakyat, selalu rakyat merasakan media sosial adalah sumber ataupun platform yang paling mudah dan paling cepat untuk mereka salurkan kepada pihak pemerintah. Jadi dan kita tahu bahawa peranan pemerintah pula, contoh di parlimen, kenapa kita nak akan ada sidang parlimen di zaman darurat itu kita tak ada langsung sidang parlimen sebab kita tahu bahawa sidang parlimen yang boleh mempengaruhi dasar dalam degak pembuatan dasar sepanjang tempoh darurat ataupun sepanjang tempoh selepas darurat misalnya sekarang ni. Dan sekarang lepas ni kita nak berbicarakan tentang undi di parlimen ataupun bajet selepas ni. Jadi dalam konteks ni saya rasa apa saja respon rakyat itu disalurkan melalui pelbagai cara. Dan rakyat dan pemerintah, khususnya kerajaan, harus menerima, absorb, menerima pandangan itu untuk membentuk satu dasar yang terbaik yang mereka boleh keluarkan supaya rakyat boleh puas hati dengan dasar itu. Itu yang saya nampak macam kerajaan sekarang ni. Satu tekanan sebenarnya kepada pemerintah. Kalau mereka tidak menghasilkan pemerintahan yang terbaik selepas ni. Itu sebab kalau kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri mengungkapkan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang berasaskan prestasi sebab mereka kena perform. Sebab mereka tahu bahawa survival kerajaan ada sekarang bergantung pada dasar dan pelaksanaan dasar yang mereka lakukan khususnya dalam menghadapi isu krisis kesihatan dan ekonomi. Sekiranya mereka gagal tu, rakyat akan, sebab rakyat sekarang makin bijak, jangan underestimate, jangan melihat rakyat ni seperti tak tahu apa-apa. Sebab mereka sangat aktif dalam keterlibatan dalam politik semasa. Jadi mereka akan responsif dan mereka dah tak takut untuk menukar kerajaan pada kerajaan lain sekiranya dilihat kerajaan ni tidak melaksanakan peranan mereka secara terbaik. Jadi walaupun dia melihat sebagai tekanan kepada pemerintah, tapi pemerintah sebenarnya ada kelebihan dalam konteks membentuk dasar yang terbaik untuk rakyat. Dan rakyat yang perhati akan terus menerima mereka. Jadi dalam konteks ini saya rasa
Yalah, yang kita bimbangi setuju dengan pandangan Dr. Prof Kartini berkaitan dengan politicking sebab politicking ni mengganggu lah ataupun distract tumpuan yang harus diberikan untuk pelaksanaan dasar dan yang kita inginkan. Jadi sekarang ni dah ada tuntutan daripada istana, majlis raja-raja misalnya, dan rakyat sendiri mahukan dikurangkan itu, dan ketibatan atau pelaksanaan dasar tu harus ada kerjasama antara kerajaan juga pembangkang. Jadi pembangkang dibawa juga terlibat supaya mereka pun dapat membantu dan berkhidmat rakyat untuk selesaikan secara bersama. Jadi semua itu yang konsep keluarga Malaysia tu diutarakan. Keluarga tu supaya semua secara bersama menyelesaikan secara masalah secara bersama. Jadi itu yang kita inginkan masa sekarang inilah, supaya apa saja permasalahan yang kita hadapi hari ini perlu diselesaikan secara bijaksana melalui kerjasama kesemua pihak supaya ia dapat dilaksanakan secara pantas dan segera dan terbaik. Itu yang kita inginkan. Ya. Saya tertarik bila Prof Aziz tadi menyebutkan bahawa rakyat itu jangan harus dilihat hanya semata-mata dalam kerangka batang tubuh rakyat itu, tetapi mereka punya kelompok-kelompoknya, termasuk juga pakatan-pakatan yang berbentuk NGO. Saya ingin mohon kepada Prof Kartini memberikan gambaran tentang realiti ini, soal pakatan rakyat itu yang wujud dalam bentuk NGO. Kita tahu ada NGI, kemudian ada government NGO, manifestasinya. Cuma dalam pemerhatian saya, mungkin kita ada kajiannya, saya tidak pasti. Sekadar pemerhatian umum yang saya dapat cerap dan lihat, kelihatannya mutakhir ini, peranan NGO ini sepertinya makin meluntur. Kalaupun ada, ia sangat bersifat politik popular yang Prof Kartini sebutkan itu tadi. Bentuk-bentuk yang terwujud disebabkan oleh tekanan yang ada ini akhirnya juga terjebak di dalam permainan politik popular dan seringkali saja dilihat mewakili juak-juak tertentu. Bahkan hari ini kita melihat hampir semua pemimpin politik, apatah lagi kalau mereka yang berada di dalam kabinet, mereka mewujudkan NGO masing-masing dalam pelbagai bentuk. Kebanyakannya sangat popular sebagai sebuah yayasan. Dan kita juga melihat trend disebabkan oleh Malaysia mula mencecah kepada status hampir menjadi negara maju, sumbangan asing yang membantu gerak kerja NGO kita ini semakin menurun kerana status kita yang semakin menjadi negara yang semakin berpendapatan tinggi, menyebabkan dokongan-dokongan saluran dana daripada luar ini menguncup. Dan dinamika NGO yang tidak bersifat politikal semakin sirna. Bererti civil society ataupun masyarakat gerak kerja masyarakat madani ini kelihatannya semakin tidak menonjol berbanding era 80-an dan 90-an. Apakah perlu kita melihat dan merenung kembali peranan ini untuk kita memperkasa keprihatinan atau apa yang boleh dikongsikan? Tapi bukan sekarang. Setiap kali Prof Kartini punya ruang saja ada masa untuk kita berehat. Ini tak aci, kata Prof Aziz. Tapi kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2021. Sekali lagi, tema Malaysia Prihatin dipilih bagi menzahirkan semangat bersatu padu dan kebersamaan seluruh rakyat Malaysia di dalam perjuangan kita memerangi pandemik COVID-19. Sama-sama kita suburkan semangat cintakan negara dengan mematuhi SOP agar kelak kita akan menang bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021. Malaysia prihatin daripada saya serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Ya, kali ini saya ingin kongsikan mengenai Raja Berperlembagaan yang mana Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Institusi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam dan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri.
raja-raja pula menjadi ketua negeri dan menjalankan tugas mengikut nasihat menteri besar masing-masing. Hayati patriotisme #Demi Negara. Jumpa lagi. Jalur gemilang yang mempunyai 4 warna iaitu merah, putih, biru dan kuning melambangkan keberanian, kesucian serta perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri Malaysia. Sempena bulan kebangsaan 2021 ini, ayuh rakyat Malaysia walau di mana jua anda berada, kibarkan jalur gemilang dengan penuh semangat. Jalur gemilang, kebanggaan rakyat Malaysia. Ya, kita di dalam bicara naratif dua panelis, Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani dan juga Profesor Dr. Kartini Abu Talib bersama membicarakan tentang tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin dengan suluhan kepada kesepaduan pemimpin dan rakyat. Saya gantung satu soalan tadi pada Prof Kartini. Melihat kepada realiti semasa dahulunya kita lihat peranan apabila Prof Aziz menyebutkan soal rakyat itu juga harus dilihat dan dibaca daripada kelompok-kelompok NGO yang wujud, dan saya timbulkan bahawa mutakhir ini kelihatannya seperti peranan NGO yang tidak politikal, kelihatannya seperti semakin suram. Yang wujud timbul agresif, dinamik itu juga terjebak di dalam realiti politik popular ini. Itu observation saya, bukan bersandarkan kepada kajian. Jadi saya serahkan kepada Prof untuk memberikan komen balas tentang memperkasa supaya NGO ini juga prihatin. Prof Kartini. Okay. Bagus soalan tu bila Prof Aziz menyentuh tentang masyarakat sivil. Saya kira dalam memerhatikan gerakan sosial, termasuklah social movement dan gerakan sivil ini, trend juga berubah mengikut kepada zaman dan kompleksiti kepada masyarakat. Di era 80-an banyak gerakan-gerakan vokal daripada gerakan sivil ini ialah lebih tertumpu kepada hak asasi. Perjuangan tentang hak asasi, kemudian bergerak kepada persoalan kesetaraan gender, gender dan identiti. Kali ini di era-era tahun milenium ini kita lebih banyak gerakan-gerakan aktivis ini berslogankan kepada environment, menjaga keselamatan persekitaran, dan kita lihat isu gelandangan, melihat kepada persoalan wanita dan kanak-kanak, persoalan reproduktif, persoalan banyaklah identiti ni boleh pelbagaikan. LGBT juga sebahagian daripada gerakan-gerakan sosial yang kita nampak ada dalam trend masa kini. Jadi evolusi ini yang sebenarnya boleh kita lihat perubahan, perubahan apakah motif dan tujuan. Dan kalau tadi Tuan Syed kata bahawa kewujudan NGO ini juga sangat terikat dengan sokongan daripada parti-parti politik, itu benar. Kerana kalau kita belajar melihat konsep social movement ini, dia ada satu yang dipanggil resource mobilization, di mana mobilisasi pada sumber yang sedia ada sangat bergantung kepada siapa yang ingin menerima. Termasuklah ahli politik yang bergiat dengan civil society, dan mereka juga dianggap sebagai sumber pemberi dana. Dan bila mana pemberi dana itu menjadi orang yang dominan dalam memastikan aktiviti dan program NGO boleh bergerak, mereka akan tailor semua kepentingan ini sesuai dengan mobilisasi sumber yang telah pun memberi sumbangan besar kepada pergerakan NGO. Kalau kita semak balik pendaftaran NGO di Malaysia ini, saya kira dah beribu, bukan beratus. Mungkin mencecah lebih pada 50,000. Banyak gerakan-gerakan kecil, dan semuanya ini ada dan didaftarkan dalam maksud yang berbeza. Cuma kita boleh nampaklah beberapa yang dilihat menonjol seperti Komas, gerakan NCWO. Ini adalah antara NGO yang kita lihat membawa wadah yang berbeza, bergantung kepada mobilisasi sumber di mana mereka peroleh, dan di situ diikat kepada bagaimana membantu masyarakat
Masyarakat bukan semua, tapi lebih pada targeted community, sasaran yang tertentu sesuai dengan matlamat wujudnya NGO itu sendiri. Misalnya kalau NGO itu lebih bergerak atas motifnya ialah berkenaan gender mainstreaming, mengarus perdanakan gender, memastikan wanita mendapat layanan yang setara, maka fokusnya lebih kepada melihat the well-being of the women, kesejahteraan wanita. Kalau gerakan NGO itu lebih terfokus kepada kanak-kanak, maka yang dilihat juga adalah bagaimana memberi bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak. OKU misalnya, banyak yang berkenaan dengan sukan dan motor. Banyak betul NGO di luar sana, Tuan Syed. Cuma gerakan dan evolusi ini berubah mengikut kompleksiti masyarakat yang juga berubah dan berbeza. Apabila bercakap resource mobilization ini, Prof Aziz, satu frasa yang cepat tertangkap di fikiran saya adalah cash is still king even among NGOs. Jadi bergantung siapa dananya. Bahkan mutakhirin juga dibicarakan tentang ada dana asing yang membantu tokoh-tokoh politik tertentu. Kita belum dikhabarkan tentang siapa-siapa, tetapi kita tahu polemik ini sudah agak lama. Bila kita bercakap soal memperkasa rakyat dan pemimpin, apakah mungkin resource mobilization dan juga segala manifestasi serta bahananya ini harus ditadbir urus di dalam kerangka Malaysia Prihatin itu lebih tertib supaya kita boleh mengenal pasti NGO yang legit dan NGO yang sifatnya politik popular ini, supaya kita ada gerak kerja rakyat yang tulen membantu. Apa pandangan Prof Aziz? Saya rasa bentuk NGO ataupun masyarakat sivil ni dia ada kepelbagaian, dia banyak. Malah kita tahu bahawa NGO juga ada yang bersifat independen atau bebas, tidak berpihak ke mana-mana, dan perjuangan mereka hanya tertutup pada isu-isu tertentu. Tapi ada juga NGO yang lebih dekat dengan kerajaan, misalnya yang kita kenali sebagai GONGO, Government Non-Governmental Organisation. Itu realiti kepelbagaian itu saya rasa satu yang sebenarnya baik, tak ada masalah. Tapi yang penting sekarang ni NGO ni berperanan untuk membantu kerajaan. Peranan mereka sebenarnya membantu kerajaan, sebab kerajaan sebenarnya kalau kita lihat negara barat dan juga negara di Asia lain, Jepun sebagainya, Korea Selatan, peranan kerajaan ada batasan dan tak mampu untuk berkhidmat sepenuhnya. Jadi NGO ni yang diberi dana oleh kerajaan untuk membantu rakyat-rakyat yang contohnya masyarakat terpinggir, gelandangan dan sebagainya. Peranan NGO ni yang ditagih untuk membantu rakyat yang menghadapi masalah seperti itu. Jadi saya rasa walaupun kita bercakap tentang dana, walaupun isu berkaitan sama ada dana asing ataupun dana kerajaan pun jadi isu. Mereka melihat bahawa kalau kerajaan bagi dana, NGO tu akan bias, akan pada kerajaan sebagainya. Jadi isu dana ni tak akan selesai. Tapi yang penting sebagainya, dana digunakan untuk berkhidmat kepada masyarakat yang harus dibela. Itu yang saya rasa paling penting. Cuma dalam konteks Malaysia ni, kita tidak ada akta berkenaan dana politik misalnya. Itu yang harus juga diperbincangkan. Sebab banyak negara memang ada dana, ada akta sebegitu untuk mengawal keluar masuk wang itu dalam politik. Tapi di Malaysia ni, saya pernah jadi salah satu anggota jawatankuasa konsultatif berkaitan dengan pembiayaan politik. Tapi saya tak tahu apa perkembangan sekarang agenda tersebut. Adakah ingin dilaksanakan oleh kerajaan hari ini atau tidak? Sebab ini dana yang atas dana yang kita bincangkan itu melibatkan bukan saja orang politik, juga NGO sekali. Kita nak lihat sejauh mana penerimaan dana itu digunakan untuk apa. Jadi kalau untuk kebajikan rakyat ataupun golongan sosial tak apa. Tapi kadang-kadang digunakan untuk matlamat-matlamat lain yang saya rasa ada elemen yang tidak sihat dalam negara. Itu yang kita tak nak. Jadi dalam konteks ini saya rasa peranan NGO itu kita tagih. Tapi dalam masa sama pun kita harus ada peraturan yang mengawal NGO ini supaya dia melaksanakan aktiviti mereka tu berdasarkan undang-undang negara. Dan tidak ada loophole ataupun ruang untuk mereka menyalahgunakan kepentingan itu untuk kepentingan yang lain yang kita tidak tahu. Jadi dalam konteks ini saya rasa peranan NGO masih lagi diperlukan di Malaysia dan perlu dibanyakkan sebenarnya supaya rakyat yang macam sekarang ni hadapi masalah harus dibela. Itu yang paling penting lah. Prof Kartini. Tuan Syed, saya nak tambah sikit sebab Prof Kartini.
Prof Kartini akan tambah selepas kita berehat seketika. Okay, nasib badan. Setiap kali Prof Kartini nak bercakap je, waktu untuk kita rehat. Jadi selepas ni saya akan terus berikan kepada Prof Kartini. Jangan risau. Kita berehat dulu. Okey. Malaysia sudah mencapai 64 tahun kemerdekaan. Negara kini sedang memerangi virus COVID-19. Pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan untuk menangani COVID-19, termasuklah program vaksinasi wilayah persekutuan agar kita capai imuniti kelompok dengan segera. Walaupun kehidupan kita berbeza, harapan kita tetap sama. Malaysia menang bersama. Bersama kita merdeka dari COVID-19. Saya, Rosida binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Bersama kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang. Zahirkan rasa cinta demi negara. Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2021. Ayuh kita bina harga diri dan rasa bangga dengan keindahan alam raya, kedaulatan negara, keamanan nusa, kepelbagaian citra dan kesejahteraan warga. Raikan merdeka secara lestari. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bertemakan Malaysia Prihatin, sambutan Hari Kebangsaan 2021, Perkhidmatan Awam terus gigih berkhidmat pada rakyat dan negara. Berdepan cabaran getir memerangi pandemik COVID-19, menuntut komitmen dan dedikasi berterusan penjawat awam tanpa mengenal erti penat dan lelah, terutamanya petugas barisan hadapan. Setiap urusan dan perkhidmatan terus berjalan seperti biasa, walaupun ada kekangan ketika situasi mencabar ini. Namun perkhidmatan awam terus cekal berkhidmat. Justru, marilah bersama-sama kita memperteguhkan iltizam, meningkatkan kualiti perkhidmatan sekaligus menyemai semangat cintakan negara. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh keluarga Malaysia. Malaysia prihatin, lindung diri, lindung semua. Ya, bicara naratif di Facebook, Akil Hanif menyebutkan Malaysia prihatin, menampakkan usaha pemulihan, pastikan vaksinasi imuniti berkelompok mencapai sasaran, jangan sekadar retorik. Ada lagi komen-komen yang lain dibawakan oleh penonton kita di Facebook. Tapi tadi saya menahan nafas Prof Kartini sebelum kita berehat tadi, dia nak mencela. Saya nak berikan ruang ini. Prof Kartini. Ya, bagus juga komen daripada Facebook itu. Sebenarnya kita telah lihat bahawa usaha untuk mencapai herd community itu bukan lagi retorik. Sebab apa? Lebih daripada 70% sekarang ini kalau kita lihat kelajuan kepantasan vaksin. Okey, saya nak tambah sikit bila Aziz bercerita tentang civil society tadi, keprihatinan menerusi NGO. Kalau NGO itu berdaftar, kita tak perlu risau kerana ada salah silah dan punca kuasanya. Yang kita bimbang ialah leaderless movement, gerakan-gerakan yang tanpa ketua, yang kita lihat telah memberi impak besar terhadap Hong Kong dan juga ketidakstabilan pada Hong Kong dan juga kemunculan Arab Spring. Leaderless movement ini yang perlu kita perhatikan dalam gerakan civil society, dalam kita menggalakkan kewujudan NGO. Kalau kita belajar dan menghayati penulisan yang dilakukan oleh Gene Sharp dalam memahami authoritarianism to democracy, from authoritarian to democracy, yang dikeluarkan oleh Albert Einstein Institute, jelas bahawa konstruksi demokrasi ini dan gerakan-gerakan leaderless movement ini sebenarnya memang ditaja oleh elemen luar, anasir luar,
untuk mewujudkan ketidakstabilan. Yang itu yang saya kira Malaysia perlu berhati-hati dalam kebebasan membenarkan NGO wujud subur dalam negara kita. Balik kita kepada Malaysia Prihatin, konsep ini sangat terkait pada saya dalam melihat makna keluarga dalam 4 elemen memahami keluarga, metafora itu yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri jelas kepada kesepaduan dalam kepelbagaian. Itulah identiti Malaysia, dan kepelbagaian, kesepaduan dalam kepelbagaian ini yang merujuk kepada inklusiviti terhadap perkhidmatan. Kerana kita perlu tahu slogan kita bila kita wujud prihatin bersama, wujud kebersamaan sebagai warga negara Malaysia, walaupun kita berbeza budaya, agama dan ideologi, tapi kita warga negara. Kita berkongsi kerakyatan yang sama, kita ada MyKad, kita ada satu pasport. Jadi tarikan centripetal ini yang perlu kita perkukuhkan untuk memastikan masyarakat bersetuju untuk mengembeling tenaga, memastikan usaha pemulihan negara dalam 2 krisis terbesar iaitu kesihatan dan juga ekonomi boleh diurus dengan baik secara bersama. Prof Aziz, quick win untuk episod kali ini sementelah kita menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia Prihatin. Saya rasa saya sebenarnya ada satu pantun. Okey. Bersedia juga akhirnya. Saya ternanti-nanti. Okey, sila. Saya dicabar untuk yang itu. Okey, bagi saya melihat inilah mandat rakyat, mandat keramat. Negara makmur harapan semua. Pemerintah prihatin membawa rahmat. Semoga negara kekal berjaya. Jadi itu. Saya merasakan bahawa ini masa tema dibawa oleh Hari Kemerdekaan ini satu yang signifikan untuk melihat bahawa inilah masa bukan saja pemerintah yang perhatian dan juga rakyat secara bersama juga perhatian dengan keadaan yang ada sekarang, dan kita harus sama-sama untuk menyelesaikan isu secara bersamalah. Tidak kira lah apa peranan kita, sama ada pemerintah atau NGO ataupun agensi kerajaan atau sebagainya, kita harus bersama-sama untuk cari jalan untuk menyelesaikan masalah bersama yang kita hadapi hari ini. Jadi tema itu memang kena dengan situasi yang kita hadapi masa kini, dan diharapkan masa akan datang kita akan lebih cemerlang. Itu yang kita inginkan. Prof Kartini, 30 saat untuk pesanan sempena Hari Merdeka. Pesanan saya ialah susun seroja atas para bertingkat merah bata. Bangsa merdeka, rasa bahagia, prihatin rakyat digalas bersama. Jadi bersamalah kita memastikan prihatin rakyat ini dibuktikan dengan kesediaan kita menggalas tanggungjawab bersama untuk memulihkan keadaan yang sedia ada. Prof Aziz, Prof Kartini dia 2 pantun, kita masing-masing 1. Kita tewas bukan kerana kita tidak bersedia, tapi faktor masa. Cewa. Dah, kita memberi laluan kepada wanita. Nanti ada isu gender. Terima kasih saya nak ucapkan. Terima kasih kepada Prof Kartini dan Prof Aziz. Sembang-sembang santai Malaysia Prihatin yang sangat bernas, dan saya yakin penonton juga banyak menerima manfaat daripada perbincangan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof berdua. Terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hibah. Selamat malam. Salam merdeka. Sama.